That's right. Okay, Assalamualaikum pada sahabat-sahabat semua yang mana pernah uh, PM aku direct mau belajar berkenaan dengan forex ataupun trading ni lah. Basically, aku trade gold. Okay. Dalam masa yang sama juga, aku trade beberapa currency lain. Untuk broker yang saya guna ni, dia tiada kripto. Lagipun kripto saya tak berapa saya tak berapa gemar sangat sebab kripto masih baru lagi dalam ni, tapi dia punya price change tu memang agak drastik lah. So saya masih tak berapa tak berapa galakan untuk trade dekat kripto. Okay. So nama saya Abang Muhammad Azmi. Boleh panggil Abang Azmi. Yang mana dah kenal tu, kenal. Ada kawan yang kenal di tempat kerja. Ada yang kawan kenal dari luar. Atas kawan, kawan-kawan lah. Jadi, sini kita kumpul semula, kawan-kawan semua. Atas satu niat, satu tujuan. Seperti yang semua maklum, benda ni dia agak berisiko. Okey, tapi kita kena buat banyak study untuk mengelakkan risiko tersebut. Okey, anggap benda ni sebagai kita punya bisnes. Okey, kita kena jaga, kita kena banyak ilmu, kita kena keep on belajar untuk ambil tahu benda-benda semua ni. Okey, so saya start benda ni dari 2010. Okey. 2010 waktu tu saya masih lagi kerja di bahagian pelancongan. So saya ada banyak masa untuk belajar pergi kelas, online semua sebab mostly kalau saya travel, berpelancong apa semua, banyak masa yang terluang. Selain daripada entertain pelancong, bawa orang masuk hutan apa semua, saya ada banyak masa terluang, masa rehat apa semua, saya akan spend guna masa tu untuk belajar. Okay. Apa yang saya belajar? Banyak benda. Okay. Termasuklah technical analysis, fundamental, sentiment, market. Okay. Jadi baca news, ambil tahu isu-isu dunia semua. Benda ni semua berkait. Okay. Okay. Lagi satu, just nak pesan pada semua, kena rajin membaca, kena rajin mentelaah, kena rajin cakna. Okey, kena rajin ambil tahu isu-isu semasa dan isu-isu dunia. Memandangkan kita lias dengan isu global. Okey, mata wang dunia. Terutamanya kalau siapa-siapa yang berminat dalam gold trading, dia lias atau dia berkait rapat dengan isu US. Sebab mata wang US dia mempengaruhi sedikit sebanyak kepada emas punya ni sebab dia pairing. So emas dia akan pairing dengan US dollar untuk mendapat keseimbangan lah. So emas ada juga dengan yang lain punya, tapi untuk dapat yang cantik trade atau yang lagi accurate price movement dia semua adalah US. Ini yang saya monitor lah. Okay, dalam grup ni, actually untuk tahun ni, I'm sorry, ini adalah grup yang keberapa? A few lah. Yang sebelum ni ada few group, ada yang masih running apa semua. Tapi untuk yang grup belajar yang aku set up ni, ini adalah untuk yang basic trading punya. So aku akan advise what is basic trading, macam mana kita memula dalam basic trading, apa yang kita perlu dan apa best indicator yang kita boleh guna untuk trading. Okay, jangan risau, basic trading pun insyaAllah boleh buat duit, janji
sabar. Okay, sabar, tunggu setup, lepas tu trade. Jangan tamak. Okay, kena pandai jaga few things lah. So itu nanti aku akan elaborate satu persatu. Okay, mungkin video ni akan go beberapa siri. Aku tidak mau ambil masa lama untuk stay dalam satu video sebab mungkin dia akan dia akan mempengaruhi kita punya fokus juga. So basically satu video mungkin dalam setengah jam atau mungkin 1 jam, bergantung. Okay, tapi saya akan ada bagi apa-apa macam trial ataupun test untuk korang cuba sendiri benda ni. Okay, so bila korang hands on, korang ada buat benda ni dekat rumah ataupun korang try sendiri dengan handphone ke atau laptop ke, PC ke, whatever. Okay, korang dah hands on, korang dah tengok, korang dah buat apa semua, korang akan dapat rasa feel tu. By the way, account ni korang boleh juga buat demo, it's free. Demo account is free, tiada apa-apa charge. Dia akan bagi korang macam virtual money. Virtual money ni duit yang bukan duit sementara lah, dia macam nilai duit yang fake. Dia akan masuk untuk training account, untuk kita punya training account. Aku biasanya akan advise most of saya punya friends lah, kita punya relationship, kita punya kawan semua, untuk try dekat demo account dulu. Bila kau sudah build your confidence, bila kau sudah rasa kau boleh trade, kau boleh control yourself, kau boleh monitor, kau ada masa untuk tengok atau monitor benda ni, you can go through. Okay, kalau kau yakin, carry on. Okay, first thing, macam yang aku WhatsApp di atas, siapa-siapa yang belum register account, aku pin komen dekat atas tu. Pergi tengok, follow instruction dia. Okay, register. Kalau macam mau register, tidak pasti macam mana, aku ada slide satu tutorial video yang aku buat sendiri untuk aku punya account. Okay, korang boleh follow daripada situ macam mana mau buat account tu, register account tu. Okay, so lepas dah buat registration apa semua, please validate. Okay, please validate the account. Lepas tu nanti once dah validate account, kalau korang mau buat satu demo account, do the same also. Step dia sama daripada kita punya website www.roboforex.com. Okay, buat di sana. Tapi jangan pilih real account, pilih demo account. So nanti just screenshot, dia akan email juga yang account number sama password semua tu untuk korang training. Okay, so basically untuk training, aku suggest untuk dapatkan demo account tu untuk dapatkan 10,000. Okay, 10,000. Lepas tu aku akan ajar step dari mana kita mau start training tu. Okay, so first thing, register the account. Second, validate the account. Ketiga, kita perlu ambil tahu apa yang kita mau buat ni. Okay, yang macam korang nampak screen yang dekat atas ni. Okay, ni semua ni. Ini adalah kita punya training platform. Okay, yang korang nampak hijau, merah apa semua tu. Okay, nanti ini adalah kita punya trading platform di mana kita guna untuk buat analisa. Okay, yang ini nampak kosong, of course nampak kosong. Tidak nampak apa-apa analisa apa semua, nampak kosong saja. Bagi yang tahu untuk membuat analisa, macam-macam diorang boleh buat. Okay, tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang ada dekat platform ni. Okay,
Semua indikator yang ada dekat atas sini, yang saya pusing ni, ini adalah kegunaan-kegunaan dia lah. Okey, saya akan terangkan satu persatu yang mana penting. Okey. Tapi sebelum kita pergi kepada platform di atas ni, yang ini, sebelah ni. Okey, yang ini. Ini ini. Sebelah ni. Sebelum kita pergi platform ni, kita kenali dulu apa itu forex. Okey, aku akan explain dengan dengan semua sebaringkas lah. Forex ni dia adalah dikenali sebagai foreign exchange lah, pertukaran mata wang. Okey. Yang mana yang ini adalah aktiviti peniaga tukar beli mata wang. Maksud dia kita berdagang mata wang lah. Okey, tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Contoh, kalau macam kita pergi tukar duit dekat kios foreign exchange. Kita ada $1. $1 note. Kita tukar sana, kita dapat RM4.40. Itu adalah pertukaran mata wang. Tapi apa yang kita buat dekat dalam platform ni adalah kita buat pembelian secara online. Okay. Of course, kita perlukan liquidity atau deposit. Duit lah. Duit dalam kita punya account untuk memulakan perniagaan. Tiada satu pun perniagaan yang kita buat tidak memerlukan modal. Okay. Deposit. Okay. Dari segi mungkin wang, masa apa semua, itu adalah lumrah perniagaan. So, biasanya kalau kita buat affiliate pun, dia still perlukan modal juga. Betul tak? Betul kan? Okay. Sebab aku pun ada buat beberapa affiliate juga beside forex lah. Okay. Selain daripada modal, kita perlu ilmu. Okay. Modal ni bergantung kepada berapa banyak modal yang kamu sanggup labur. Bila kita cerita pasal modal, okay, itu saya lah. Aku bahaskan diri aku saya lah. Okay, saya tidak galakkan untuk membuat apa-apa pinjaman, apa-apa loan kepada bank untuk kita mulakan forex. Sebab kepada pemula, risiko sangat tinggi. Excited dia sangat tinggi. Bila kita nampak platform ni, kita sudah tahu. Kita sudah terbayang. Ferrari, kereta mewah, bercuti sana sini, barang-barang mewah semua. Okay. To be honest, yes. Memang akan ada benda-benda ni. Satu hari nanti. Not now. Satu hari nanti. Not now. Bila kau sudah berjaya. Macam mana kamu berjaya dalam benda ni? Macam mana kamu berjaya dalam benda ni? Satu, kau kena ambil masa untuk belajar. Kau kena ambil masa untuk fahami trading tu apa. Okay? Kena fahami trading tu apa. Masa kau. Pengurusan masa kau. Itu yang penting. Okay? So, kita balik pada modal tadi. Tidak perlu buat apa-apa pinjaman. Dari mana kita mau dapat modal tu? Berapa kita perlukan? Okay, untuk broker ni, kenapa aku pilih broker ni? Sebab dia tidak pernah bagi aku masalah selama aku start beberapa broker yang besar lah sebelum ni. Tapi banyak yang aku tidak puas hati dengan diorang. But dengan broker ni, I think more than 7 years, 8 years macam tu, aku dengan RoboForex ni. Aku tiada masalah untuk buat withdrawal. Aku tiada masalah untuk buat deposit. Semua fast. Macam tu je. Okay. As low as $10 bersangan-angan. Kalau sekarang ni 30 April, mungkin dalam 50 lebih lah. RM56 macam tu. Sebab harga pun
Sekejap. Berapa harga sekarang deposit? Boleh lah, korang boleh pergi check yang dekat kita punya kita punya website. Check dekat sana. Kalau mau buat bahagian deposit, pergi bahagian fund. Okay, bahagian fund, try untuk klik deposit. Lepas tu guna bank transfer. Tidak digalakkan untuk menggunakan apa-apa um, credit card ke apakah. Melainkan kalau kamu mau buat bayaran lah, pastikan tidak terbeban dengan hutang. Okay, so 56 lah. Kejap. Kalau guna bank transfer, FPX, minimum of RM100. Kalau macam kita deposit, dia dalam $23. So 50 something lah. RM50 lebih lah macam tu sekarang ni untuk untuk $10. Okay, RoboForex dia ada welcome bonus $30 with minimum deposit. Okay, so bagi aku kalau mau genapkan $100 ataupun mungkin mau letak terus $100 plus the bonus is $30 then should be great lah sebab ada lebih fun dekat situ. Okay, so ya, pastikan sebelum korang deposit, korang buat validation dulu. IC, korang punya pasport semua untuk ni lah. Bila dia sudah hantar email, kau punya IC dengan lesson is validated, then baru buat deposit dan claim itu $30 program. Okay, untuk yang $30 ni, ini adalah first registration sahaja yang akan dapat. Sebab dia akan ada rekod untuk kita punya IC. Okay, dia kita punya per user maksud dia. Okay. So, where we at? Okay, pasal fund tadi. Okay. Tidak digalakkan untuk membuat pinjaman sama ada kawan, personal loan, family ataupun very restrict untuk membuat pool fund. Pool fund maksud dia buat crowd investment. Okay, for newbie especially atau yang sudah pro apa-apa pun untuk mengelak benda ni jadi masalah besar. Saya personally tidak galakkan untuk membuat apa-apa pool account trade. Okay, sebab satu, risk. Kedua, memang kalau fund to burn, kau memang akan kena cari sampai ke lubang cacing. Banyak case yang terjadi sebelum ni, yang diorang cakap scam, apa semua, pelaburan forex, apa semua, is because of this. Okay, they crowdfund, dia janji orang untuk dapat pulangan beberapa persen semua. Okay, so it's prohibited. No, big no. Okay, so apa yang kita buat? Kita belajar, kita ambil untung sendiri, kita senang sendiri. Kalau ada orang mau follow, mau buka copy account, copy trade, kalau kau rasa kau boleh buat, aku galakkan. But pastikan kau punya ilmu cukup. Okay? Sebab orang akan perdikatkan banyak benda pasal benda ni. Okay? So, untuk yang copy trade ni, nanti aku akan explain dengan korang. First thing, kita kena back to basic dulu. Okay? Learn how to trade. Okay?
Okey. Sebelum tu kita kena ambil tahu beberapa perkara. Okey. Kenapa kita trade atau kita ambil trading as kita punya second income ataupun side income. Okey. Kenal kenal ni kah? Siapa? Warren Buffett. Warren Buffett actually dia one of the biggest trading person selain daripada George Soros. Lepas tu siapa Microsoft founder ni? Diorang lah. They are one of the biggest ataupun the big player. Okay. Dia yang salah satu benda yang dia punya quote inspired me sampai sekarang, which is kalau kita fikir pun betul lah benda ni adalah ini yang aku share kamu dekat skrin ni. Tengok. If you don't find a way make money while you sleep, you will work until you die. Maksud dia, kalau macam kita tidak cari source income yang still berjalan semasa kita tidur, okay, which is side business, kita akan bekerja sampai kita mati. Maksud dia, kita kena bekerja lah untuk dapat income. Kalau macam kita relax, kita tiada income. So, okay. Benda ni sangat straightforward. Sama ada kita mau atau tidak, terpulang dengan kita lah. Okay. Tidak semua orang ada sependapat dengan apa yang kita ada. Apa yang kita fikir. Okay. So, okay. Selepas tu, apa yang kita perlu buat? Belajar. Okay. Kita belajar kita kena tahu sama ada apa yang kita buat ni dan apa beza dia dengan dia punya saingan lagi satu yang sangat dekat dengan dia, which is saham. Okay. Kena ingat, banyak orang fikir forex is saham, saham is forex. Actually tidak. Okay. Beza, okay, forex dengan saham, which is satu is permulaan dia. Okay. Modal permulaan. Bagi seorang forex trader, kita punya modal serendah 10 US dollar sehingga 400 sudah mampu untuk memulakan kita punya forex trading. Okay, which is 100 USD dengan 10 USD ke 100 USD kita sudah boleh buat trading. Aku pergi ambil air dulu kejap. Sambil-sambil kita sembang lah, aku out of screen sekejap. Okay. Okay. 10 USD ke 100 USD, which is kita boleh mula trading. Okay. Untuk saham, IPO semua, okay, saham lah biasanya, dia memerlukan modal yang sangat besar, which is 1,000 ke 3,000 atau lebih untuk kita memulakan. Okay, ini apa yang aku nampak lah. Okay. So basically now IPO banyak yang sudah buka dekat platform semua, dekat daripada bank apa semua. Okay, which is everybody can access. Excuse me. Okay. Untuk pasaran pula, untuk trading ni, kita tidak boleh samakan saham dengan forex, which is forex untuk foreign exchange ataupun gold trading, everything kita pakai forex lah kat sini.
dia boleh buat pasaran dua hal lah. Which is, kalau dia naik atau turun, kita boleh untung. Naik pun boleh untung, turun pun boleh untung. Okay? Kalau pasaran saham, kita cuma boleh untung jika harga kaunter saham tersebut naik. Jika turun, kita akan alami rugi lah. Okay. Apa beza dia sini? Dia still ada naik untung. Naik turun dia, ada untung rugi dia. Okay. Let me clear on this. Okay. Untuk yang forex punya, kalau macam kita tengok atas ni, saham ni, tu, sana. Okay. Okay. Untuk yang itu punya, nampak skrin dekat atas ni. Sana. Tu. Atas tu. Nampak kan? Aku punya mouse. Nampak? Okay. Alright. Contoh, kita buat pembelian dan penjualan dekat area-area ni. Okay. Contoh kita buy dekat sini. Lepas tu, market tu naik sampai atas sini. Kita close, kita akan untung. Okay. Lepas tu, kalau macam kita sell, tadi kita buy kan? Market satu hal lah, kita buy. Lepas tu, kalau macam kita sell daripada atas sini. Okay. Kita buy daripada atas sini. Kita sell daripada atas sini. Sell is penurunan. Sell sampai sini. Kita still untung. Okay? Berlainan dengan saham. Kalau tengok saham daripada bawah naik sampai atas, which is untung. Itu untung. Okay? Tapi kalau dia buat penurunan dari atas ni sampai ke bawah, itu ada rugi. Kita punya rugi. So, itu beza dia. Dalam forex, kau buy, kau ikut trend, kau buy. Waktu trend to buy, dia pergi buy, kau untung. Kalau trend to sell, kau pun untung. Tidak sama macam saham. Saham, waktu saham tu naik, kau untung. Tapi kalau saham tu turun, kau rugi. So, itu beza dari situ. Okay? So, untuk ni, forex punya, kita tidak akan berhutang. Modal yang kau ada dalam kau punya account, okay? Modal yang kau ada dalam kau punya account is itu saja, limit dia. Kau tidak akan go to negative. Never. Aku tidak pernah nampak account aku negatif. Okay? Walaupun dulu-dulu aku pernah rugi habis aku punya account, they're still not until negative. Dia still ada cut off mungkin 1%, 5% macam tu. Dia still ada berapa ringgit lagi di dalam. Kau punya baki yang tinggal. Dia tidak akan potong kau sampai kau negatif beratus-ratus, kau berhutang dengan orang. Tidak. Okay? Okay, next is analisa mata wang utama. Kita dalam forex, kita akan pilih mata wang dunia lah. Mata wang dunia which is US dollar, Australia dollar, Great Britain pound, apa lagi? Japan yen, yuan, okay, China yuan ya. Swiss franc, Switzerland punya mata wang. Kita akan pilih mata wang ni. So, kalau macam korang check dekat atas corner tu, yang ni, nampak anak panah ni? Okay. Ataupun korang boleh tekan yang arrow dekat atas tu. Ada plus warna hijau sebelah kiri. Okay. Which is aku punya ni. Nampak tak? Mouse ni dekat atas. Okay. Ataupun dekat phone, korang boleh check mata wang yang ada. Okay. Dia akan tulis itu forex. Which is
USD saya chef, dia pairing lah. US dollar dengan franc, lepas tu Great Britain pound dengan US dollar, euro dengan US dollar dengan Japan yen. Ini semua dia pairing. Kenapa dia pairing? Sebab pergerakan mata wang tu dia macam berlawan. Dia macam berlawan lah. Okay. Contoh, sekarang ni, ini adalah gold. XAU is stand for metal punya code untuk emas. Okay, XAU. USD adalah US dollar. So, membandangkan XAU atau gold ni, dia berada di kawasan hadapan dan dibagi kepada US dollar di belakang. So, kekuatan mata wang tu, dia kalau macam buy position, which is yang candle ni korang nampak adalah hijau, ini adalah untuk gold. Kenaikan mata wang ini adalah menunjukkan kepada kekuatan gold. Dan penurunan adalah kekuatan kepada US dollar. Back kepada perjalanan gold. Kalau macam kita tengok menggunakan weekly ataupun daily charts, gold meningkat sangat drastik this last few years. Boleh kata few years lah. Daripada ni, dia ada buat penurunan sekejap pada 2015, lepas tu dia terus melonjak naik 10 tahun sampai sekarang, which is the highest of all time. Excuse me. Okay. So, ini adalah dia punya pecahan yang untuk kepahaman kita lah. Kena tahu kenaikan tu adalah kekuatan kepada gold, penurunan tu adalah kepada US dollar. Kekuatan kepada US dollar. Which is kita buy dalam satu platform ni, okay, US dollar dengan gold punya platform. So, kalau macam kita buy, bermaksud kita beli kepada gold punya saham. Atau inilah, ialah kita punya share dekat gold lah. Kita beli emas. Okay, kita beli emas. Okay, lepas tu kita, kalau macam kita beli kepada, kita buat sell maksudnya kita beli US dollar. Sebab tu kalau kita buy pun kita untung, kita sell pun kita untung. Okay, sell bukan bermaksud kita jual. Tidak, kita beli pada satu lagi mata wang. Itu beza dia. Kita beli emas ataupun kita beli US dollar. Kena faham benda tu. Okay, kita tidak jual US dollar tau. Kita tidak jual US dollar. Kita beli share dekat US dollar. Kita beli share dekat emas. Okay, bagi dua ni lah. Sama ada emas ataupun USD, yang mana satu. Tapi kena ingat yang sebelum kita buat pembelian antara dua ni, emas ataupun US dollar, kita kena buat analisa dulu. Okay, analisa nanti kita akan share. Okay, masa trading untuk forex dia dibuka 23 hours 5 days a week. 23 jam, dia ada 1 jam rehat. Either pukul 5 atau pukul 6 pagi. Lepas 1 jam, dia akan buka balik. 5 hari seminggu. Okay, Isnin sampai Jumaat. Kecuali ada perayaan-perayaan. Biasanya broker akan email lah. Penukaran masa trading semua tu, dia akan maklum pada kita semua. Okay, itu tak perlu risau. Kalau macam chart tidak bergerak, check dekat website dulu. Mungkin ada cuti Easter, Christmas, atau election ke, atau apa-apa masalah lah. Diorang akan maklum. Especially cuti-cuti umum. Okay. So, ini 5 jam, 23 jam, 5 hari, 23 jam seminggu. Okay. Kalau untuk saham pula, saham beza dia dengan yang forex ni, saham dia cuma buka pada waktu bekerja saja. Waktu bekerja lah, macam waktu bursa dibuka semua tu.
baru kita boleh masuk. Okay. Untuk yang forex ni, anytime 23 hours a day, 5 days a week. So, weekend tiada. Untuk yang gold, currency, semua tiada. But, crypto, yes. Ada crypto punya buka 7 hari seminggu. 23 jam, 7 hari seminggu. I'm not sure lah kalau dia 24 jam. Tapi yang aku tahu 7 hari seminggu dia buka. Cuma dia punya kekuatan market tu mungkin tidak seagresif yang 5 days punya. Sebab dia akan berlawan dengan, mata wang tu akan berlawan dengan currency. Which is US dollar, Great Britain pound, boleh check dekat sana. Okay. Okay. Untuk makluman semua, kalau kita mau mulakan trade ni, kita kena pandai tengok sama ada broker tu dia legit broker ataupun tidak. Ini untuk elak daripada dia punya broker ni buat penipuan, which is pembayaran. Bila kita buat withdrawal, dia tidak bagi dia tidak bagi kita withdraw. Okay, so itu pun adalah salah satu masalah. Tapi for this, I think kalau macam mau tukar broker nanti, you might think it twice. Okay, sebab sekarang dekat Malaysia ni, dia memang terlampau banyak broker yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Okay, lepas tu claim legit lah apalah, macam ada satu tu iklan terlampau banyak, pumpang-pumpang, withdraw 1,000 pun payah mau keluar. Okay, so next, kita kena tahu yang broker ni dia ada regulated lah. Dia regulated yang dipantau dengan dia punya main server dia dekat Cyprus. Okay, cyber security dari Cyprus lah. Dia kena ada FCA atau FSA dari UK, NFA dari United States, okay, CFTC semua tu dari US, and ASIC dan dari Australia lah. So benda-benda ni tengok dia punya broker number tu, dia betul-betul legit broker ataupun tidak. Tengok juga dia punya history, dan paling bagus dekat Malaysia ni adalah orang leave review. Okay, orang leave review. Tengok review dia. Kalau macam banyak bad review atau dia bawa 4 star, leave it. Just leave it. Okay. So, but for me, RoboForex, as of now, tiada masalah. Aku entry, sharp. Aku close, sharp. Aku deposit, withdraw, semua sharp. The best thing is pernah banyak kali ya, bukan 1-2 kali. Banyak kali aku buat withdrawal. Okay. Bukan banyak kali ya, banyak ya. I mean when I do the withdrawal, 5 minit paling lambat lah. Pernah aku withdraw, ping terus masuk bank. Mungkin time tu banyak free lah local broker kita, tapi yes, it's happen a lot of time. It's like instant. So apa yang kita mau dalam forex trading ataupun kita punya trading experience ni adalah kita senang untuk keluar duit. Just imagine kau kau baru profit. Okay, kau jalan-jalan baru profit apa semua. Bila kau berjalan kan, kau tengok, profit close. Okay, untung. Let's say. Okay, aku tiada ni. Let's say lah, kau untung dalam 1,000 US dollar. Bersamaan 4,000 lebih 5,000 lah sekarang punya currency. 5,000. Aku mau beli bag lah, for example. Okay, aku mau beli bag. Tengok harga bag dalam 3,000 lebih. Withdraw terus. Terus pap, withdraw. Withdraw. Okay, in process. Ping, terus masuk. Masuk email, execute. Execute maksud dia success. Kena transfer. And then ping, tengok
SMS, duit 5,000 lebih masuk dalam kau punya account. Ndak kata orang cakap macam best experience untuk trader. So this is apa yang aku dapat daripada RoboForex lah. Okay. So instant withdrawal memang orang cakap bukan semua broker boleh buat, tapi RoboForex pernah buat benda tu dengan aku. So aku pernah experience benda tu bila paling lambat pun aku dapat setengah jam lah. Ada pernah satu kali tu public holiday aku buat withdrawal, local broker tiada, aku rasa tiada aktif kot. The next day aku dapat. Tapi itu punya mistake lah. Tapi aku tidak perasan pun public holiday, full time trader. Every day is a holiday. Jadi benda tu orang cakap my mistake lah. Jadi the next day pagi awal aku rasa pukul 7, 8 baru masuk the next day. Itu yang paling lambat lah. Tapi cuma satu kali lah, satu kali. Sebab benda tu aku cuma tunggu bila macam weekday macam sekarang kan. Macam begini punya time-time begini. Dekat tengah hari. Dan buat withdrawal dia ping terus masuk. Setengah jam paling lambat lah. Paling cepat instant. Ada broker lain yang aku pernah experience sebelum ni. Ambil 24 jam. Ambil 3 hari. 50 US dollar tu. Ambil masa begitu. Imagine lah kalau kau withdraw beribu. Kan? Jadi, fikir-fikirlah. Okay. Pasal buka account, aku sudah pin dekat komen, dekat atas. Okay, lepas tu next punya okay. Untuk kita buy atau sell dalam forex trading, dia ada beberapa panggilan. Okay, which is kalau macam kita nampak dia ada long, ada short. Okay, actually ini bukan kira panjang atau pendek dia. Dia kira macam trading code atau dia punya ni lah panggilan, dia kata panggilan lah. Kau long ke kau short? Dia kau buy ke kau sell? Lebih kurang macam itulah. So biasanya buy adalah pada long. Okay. Short lebih kepada sell. Okay. Kena tahu benda ni juga. Is part of the basic as well. Okay. Untuk buy, sell and close nanti aku akan ajar bila kita buat dekat technical analysis. Okay. Pending order pun sekali. Lepas tu, okay. Itu sedikit sebanyak untuk buat kali ini. Aku akan buat video, the second video untuk yang panduan atau asas analisa technical lah atau technical analysis punya video selepas ni. So, untuk yang video ni, kalau macam kamu ada rasa tidak faham ataupun ragu-ragu, okay, boleh PM aku direct, okay. Sementara aku buat video yang kedua, ketiga apa semua ni untuk korang punya panduan lah. And one more thing, pada yang belum dapat register atau ada apa-apa masalah, PM dengan saya terus, jadi saya boleh tolong assist. Okay. See you on the next video lah. Okay. Video ni aku tidak akan edit, aku akan terus post sebab this is a fresh video. So aku tidak mau do edit anything. It's really tiring. So aku just record, aku just hantar. Kalau macam ada apa-apa yang mau tanya, just let me know. Okay? Thank you. I'll see you in the next video, guys.